Perempuan bila datang darah kan, dia langgar sempadan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, tiba-tiba dia datang dia langgar saja 16 17, ni dah ada hukum lain tu. Ya, dia datang darah straight 20 hari kan, maka kena tengok perempuan ini dia bagi dua. Kalau datang darah macam ni, dia adakah dia tu mumayyizah ataupun muqtadah. Mumayyizah bermakna orang yang boleh membezakan darah dia tadi antara qawi dengan dhaif. Contoh dia datang darah kan 20 hari straight, maka darah dia yang hitam 10 hari, maka yang darah merah 10 hari. Darah hitam dengan merah, hitam dipanggil qawi, darah yang kuat, dan 10 hari itu darah istihadah. Maka di sini berapa hari dia kena qada sembahyang? Baik kan? Jangan tak cakap yang mana dia kena qada 5 hari intan 5 hari dia kena qada. Berdatang darah hitam itu haid, 10 hari lagi darah merah. Bermakna sebanyak-banyak haid 15 hari. Yang 16 memang tak payah sembahyang dah. Yang 5 hari belakang tu sangkut. Itu sebenarnya bukan darah haid, sebab darah haid yang ni. Tapi kenapa dia kena berhenti? Sebab dia takut darah tu ngam-ngam 15. Kalau ngam-ngam 15 tak payah qada. 10 hari hitam, 5 hari merah, kemudian dia berhenti, itu tak payah qada. Semua dia kira haid. Dalam sempadan 15 hari, apa warna pun, sama ada warna dia hitam, warna dia merah, warna dia coklat, hijau, biru dan hijau, tu tak ada. Orang darah biru hijau tu banyak pula orang ni nak maut tu. Yang ada apa? Yang ada dua darah, dia hitam, merah, coklat. Tu kalau di dalam sempadan 15 hari semua dia kehit. Sekarang masalah dia langgar je. Bila langgar 16, dia kena pakai kaedah lain. Dia tengok darah tu yang kuat, nisbah warna dia. Maka yang kuat haid, yang tak kuat tu bukan darah haid. Bila bukan darah haid bermakna tadi ditinggalkan sembahyang, dia kena qada lah tu. Ya, itu contoh dia lah.